Kalau tengok majlis resepsi Era Fazira tempoh hari, memang jelas satu benda, dia betul-betul tersentuh dengan usaha suaminya, Izwan Zain. Bukan setakat cantik di mata, tapi penuh dengan cerita dan pengorbanan di sebalik tabir. Era sendiri kongsikan yang Izwan ni jenis buat semua benda sendiri. Tak cukup tidur, tak berhenti fikir, asyik risau itu ini, semuanya semata-mata nak pastikan majlis berjalan lancar dan tetamu gembira. Sampai saat melangkah masuk ke dewan pun, Izwan masih tanya, semua okey ke? Semua orang selesa ke? Dengan nada sebab, Era cakap dia rasa sangat bertuah ada suami macam tu. Dia kata kenangan malam tu akan dia simpan sampai bila-bila, dan dia harap Izwan terus bimbing dia untuk jadi isteri yang lebih baik dari hari ke hari. Izwan pula, bila dapat mikrofon, dia cerita majlis tu memang dia buat khas untuk Era. Katanya, Era layak diraikan dengan cara yang indah, tenang dan penuh kasih sayang. Walaupun urusan kahwin ni kadang-kadang boleh buat orang hilang sabar, dia bersyukur semuanya dipermudahkan. Paling buat orang senyum, Izwan siap berjanji depan semua tetamu. Dia kata mungkin dia tak sempurna, tapi dia akan jaga amanah ni sebaik mungkin dan bina rumah tangga yang penuh kasih dan saling memahami. Dan yang paling mengejutkan malam tu, Izwan hadiahkan satu lagu khas untuk Era, tajuknya Cinta Era. Lagu tu terus buat suasana jadi lebih emosi. Majlis tu dihadiri lebih kurang 500 orang tetamu, dimeriahkan pula dengan persembahan daripada Nurin Aziz, Ningbai Zura dan Shaun Ghazi. Ramai juga rakan artis yang hadir untuk sama-sama meraihkan kebahagiaan mereka. Untuk rekod, Era dan Izwan selamat bernikah pada 12 Disember lalu di Kampung Melayu Subang, Selangor, sebelum diraikan dalam beberapa majlis resepsi bersama keluarga dan kenalan rapat.